tak mampu nak layan emas, asyik naik je setiap minggu. Saya sokong dengan statement Cik Faiza, harga emas minggu 2 minggu ni naik terlalu mendadak sehingga menyebabkan mereka yang belum mulakan tabungan emas ataupun mereka yang baru nak mula simpan emas takut untuk simpan emas. Bukan Cik Faiz saja yang takut. Sebenarnya saya pun dulu sebelum saya ada ilmu tentang simpanan emas, saya nampak je harga emas naik daripada harga saya mula-mula beli, saya berhenti sekejap menabung emas. Tetapi bila saya ada guru, bila saya faham tentang kekuatan simpanan emas ni, saya dah tak berhenti dah. Ada beza tuan-puan bila kita simpan emas ada ilmu dengan bila kita simpan emas tanpa ilmu. Sebab itulah nak menabung emas ni pun kita perlu ada guru. Kata guru emas saya tuan-puan, untuk jangka masa pendek, harga emas ini akan sentiasa turun dan naik. Tetapi, untuk jangka masa panjang, harga emas ini akan confirm sentiasa naik. Perkara ini disebabkan oleh nilai wang kertas yang sentiasa menyusut dalam jangka masa panjang sebab berlakunya inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Sejarah 20 tahun tuan-puan menunjukkan harga emas ni naik purata sekitar 10% setahun dan harga emas ini akan sentiasa naik selagi mana sistem wang kertas kita digunakan dan selagi mana kerajaan terus mencetak wang kertas yang menyebabkan nilai wang itu semakin menurun. Jadi kalau kita fikir logik tuan-puan, kalau harga barang keperluan harian kita pun naik harga, bermakna dalam jangka masa panjang tuan-puan, harga emas, hartanah dan juga aset-aset lain pun pasti akan naik harga juga. Tak perlu takut pun untuk mulakan tabungan emas. Sebab selagi mana harga emas itu meningkat naik, bermakna aset-aset emas tuan-puan juga naik harga. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau tuan-puan nak mulakan tabungan emas, saya sarankan untuk tuan-puan daftar akaun emas Public Gold. Sebab dengan Public Gold, tuan-puan boleh menabung mengikut bajet tuan-puan. Ada RM1,000 menabung RM1,000, ada RM3,000 menabung RM3,000, ada RM5,000 menabung RM5,000. Ataupun sekiranya tuan-puan baru nak mula nak tahu sistem Public Gold, tak faham macam mana nak mulakan, boleh klik back video di bawah, isi maklumat diri tuan-puan. Saya akan hubungi tuan-puan selepas itu.